Tilau-tilau idaan atau merisik merupakan satu kelaziman sebelum majlis pertunangan atau perkahwinan dalam tradisi masyarakat Bajau. Upacara ini akan diikuti oleh upacara meminang dan penetapan berian mengikut adat. Dalam majlis meminang, wakil daripada keluarga Irwan akan menetapkan berian dengan menggunakan tigur atau rokok daun yang disusun mengikut barangan yang diperlukan. Mengikut tradisi masyarakat Bajau, pengantin lelaki akan tiba dengan menaiki kuda. Pengantin lelaki memakai pakaian tradisi berwarna kuning dan memakai tanjak yang dikenali sebagai dastar. Sebagai raja sehari, Irwan tidak dibenarkan berjalan. Ia akan dijulang sehingga naik ke rumah pengantin perempuan. Sebelum upacara akad nikah, wakil pengantin lelaki akan masuk ke bilik pengantin perempuan untuk meminta persetujuannya secara rasmi mengikut adat sebelum akad nikah dimulakan. Pengantin lelaki hanya dibenarkan memasuki kawasan pelamin selepas lagu syair dinyanyikan sebagai pembuka langsir. Acara membatalkan air sembahyang mengikut adat Bajau ialah dengan menggunakan sehelai sapu tangan dipusing 3 kali mengelilingi kepala pengantin perempuan, kemudian sapu tangan berkenaan diletakkan di atas riba pengantin perempuan. Selepas itu, pengantin lelaki meletakkan ibu jari ke lelangitnya dan terus meletakkan ibu jari berkenaan ke dahi pengantin perempuan. Selepas upacara membatalkan air sembahyang, maka kedua mempelai duduk bersanding di atas pelamin yang dihias indah dengan perhiasan tradisi masyarakat yang berwarna-warni. Setelah selesai majlis bersanding, maka kedua-dua mempelai diiringi untuk bersalam-salaman dengan sanak saudara kedua-dua belah pihak. 3 hari selepas hari persandingan, wakil ibu bapa pengantin lelaki akan datang menjemput kedua mempelai untuk bertandang ke rumah pengantin lelaki. Pengantin perempuan akan diiringi oleh saudara mara terdekat untuk bertandang ke rumah suaminya. Setelah sehari tinggal di rumah keluarga pengantin lelaki, maka mereka pun akan dihantar ke rumah pengantin perempuan oleh ibu bapa pengantin lelaki. Pasangan suami isteri ini akan dihadiahkan perkakas dapur seperti pinggan mangkuk.